Selamat datang ke dunia kripto dalam bahasa Malaysia. Hari ini kita nak sembang pasal Cardano. Bukan kad raya, bukan kad touch and go. Ini Cardano, satu projek blockchain yang dikatakan kripto generasi ketiga. Macam anak bongsu, tapi lagi bijak dari abang-abang dia yang terdahulu, Bitcoin dan Ethereum. Cardano ni macam student straight A yang senyap-senyap tapi lepas exam semua markah penuh. Dia tak sibuk viral kat TikTok macam Dogecoin. Tapi bila tengok portfolio, dia naik senyap-senyap. Orang bijak, kerja senyap, result gempak. Style macam ni lah orang suka. Kalau kau nak tahu, Cardano ni direka khas untuk menyelesaikan masalah yang Bitcoin dan Ethereum belum betul-betul selesai. Macam isu transaksi lambat, charge tinggi dan penggunaan elektrik macam nak power satu kampung. Cardano cakap, bro, relax. Biar aku buat cara saintifik. Dia bukan projek yang dibuat dalam seminggu. Cardano dibina dengan pendekatan kajian akademik. Siap ada white paper, peer review dan pasukan PhD. Kira macam tesis sarjana blockchain, bukan hasil kerja lepas minum Red Bull semalaman. Jadi kalau korang masih blur, bayangkan Cardano ni macam universiti untuk kripto. Serius, penuh kajian dan tak suka drama. Tapi jangan risau. Kita akan belajar semua ni dengan cara paling senang dan paling kelakar. Sedia? Jom, kita pergi slide 2. Kenapa semua orang bercakap pasal Cardano? Kenapa ramai orang sebut-sebut nama Cardano? Apa yang best sangat sampai orang dalam forum kripto sanggup bergaduh panjang lebar? Jawapan dia, sebab Cardano janji benda yang semua orang nak. Teknologi hebat, murah, cepat dan tak merosakkan bumi. Blockchain lain ada macam-macam perangai. Bitcoin keras kepala. Dia tetap guna kaedah perlombongan walaupun tahu bil elektrik dia boleh bayar stadium. Ethereum pula suka upgrade. Tapi setiap kali upgrade, gas fee macam harga sepinggan nasi ayam waktu inflasi. Cardano kata, biar aku buat dengan cara yang betul dari awal. Sebab tu Cardano ambil masa lama untuk siap. Dia bukan jenis tangkap muat. Kalau nak lancar sesuatu fungsi baru, dia akan test, kaji, review, test balik, lepas tu baru rilis. Macam masak rendang, lama, tapi berbaloi bila makan. Orang yang faham memang suka gaya ni, sebab dia tahu Cardano ni tak janji bulan bintang macam projek scam. Dia janji kajian, realiti dan teknologi mantap. Bila korang labur dalam Cardano, korang sebenarnya sokong pembangunan yang jangka panjang. Jadi kalau ada kawan tanya, Cardano ni best ke? Kau boleh jawab, macam sambal tumis mak aku. Perlahan, tapi bila jadi, kau tak nak benda lain dah. Siapa cipta Cardano? Cardano bukan lahir dari langit. Dia hasil kerja seorang pakar bernama Charles Hoskinson. Kalau kau nak tahu, dia dulu pengasas bersama Ethereum. Tapi lepas bergaduh macam boy band 90-an, dia keluar dan bina projek baru dengan nama lebih cool, Cardano. Charles ni bukan calang-calang orang. Dia suka matematik, sains komputer dan kopi hitam. Tapi yang paling penting, dia nak cipta sistem kewangan yang adil untuk semua. Bukan hanya untuk banker dan tauke kaya je. So dia tubuhkan syarikat bernama EOHK, Input Output Hong Kong. Tapi jangan tertipu dengan nama. Dia bukan based di Mongkok atau jual ramen. Dia bina pasukan global penuh dengan PhD dan saintis komputer untuk bangunkan Cardano dengan penuh disiplin. Matlamat dia nak hasilkan sistem blockchain yang boleh digunakan oleh kerajaan, sekolah, hospital dan siapa tahu, mungkin kedai mamak pun satu hari nanti guna Cardano nak kira teh tarik. Dan bestnya, Charles ni masih aktif. Dia buat live, dia jawab soalan. Dia bukan jenis lari lepas projek. Kalau kau follow Twitter dia, kadang-kadang kau rasa macam dengar kuliah universiti campur lawak bapak-bapak. Apa itu ADA? Sekarang kita kenal Cardano, tapi apa benda pula ADA? Jangan silap, ini bukan singkatan aku dah ada. Ini nama token rasmi dalam rangkaian Cardano. Dan nama ni bukan random. Diambil dari Ada Lovelace, saintis wanita pertama yang dikatakan programmer komputer pertama di dunia. Power kan? Kalau Cardano tu macam negara, ADA ni macam duit ringgit dia. Semua transaksi dalam ekosistem Cardano guna ADA. Nak transfer? Guna ADA. Nak join undian community? Guna ADA. Nak beli NFT kepala kucing pixel?
guna ADR juga. Kelebihan ADR, dia mesra pengguna. Kalau kau simpan dalam wallet rasmi, kau boleh staking dan dapat reward. Bayangkan, duit kau tidur dalam wallet, tapi esok bangun ada anak. Ajaib? Tak, itu staking. Ramai orang baru silap faham dan ingat ADA ni macam duit shilling fizikal. Ada seorang makcik tanya, ni boleh tukar kat kedai runcit ke? Belum lagi makcik. Tapi kalau satu hari kedai runcit kampung guna Cardano, saya orang pertama bayar guna ADA. Jadi sekarang kau tahu, ADA bukan sekadar nama manja. Ia adalah nadi kepada semua aktiviti dalam rangkaian Cardano. Pegang elok-elok, simpan kat tempat selamat dan jangan buang kalau nampak dia jatuh sikit. Dia tengah training tu. Nanti naik balik. Blockchain Cardano. Okey, kita masuk bab teknikal sikit. Tapi jangan risau, saya janji takkan buat korang rasa macam dalam kelas Maths. Blockchain tu senang cakap, ialah buku besar digital yang semua orang boleh tengok tapi tak boleh padam atau tipu. Macam rekod kantin sekolah tapi tiada cikgu disiplin. Cardano punya blockchain pakai Proof of Stake, POS. Maksudnya dia tak perlukan mesin besar yang bakar elektrik macam Bitcoin. Dia guna sistem delegasi, macam pilihan raya mini. Kau undi node yang bagus dan node tu bantu jaga keselamatan rangkaian. Sistem ni mesra alam dan lebih jimat. Tak perlu bil elektrik melambung. Tak perlu bunyi kipas 24 jam. Kau boleh menyumbang kepada sistem dengan hanya simpan ADA dan delegate ke stake pool. Easy money? Boleh jadi. Tapi ini lebih kepada easy responsibility. Lagi satu yang best, Cardano ni boleh scale. Maksudnya makin ramai guna, makin kuat sistem dia. Bukan makin lembab macam PC lama kau yang masih pakai Windows Vista. Dia dah direka siap-siap untuk masa depan. Jadi kalau ada orang tanya, apa beza blockchain Cardano dengan yang lain? Kau jawab, macam beza antara mesin taip dan iPad Pro, satu moden, satu masih nostalgia. Perbezaan dengan Bitcoin and Ethereum. 3 nama besar dalam dunia kripto. Bitcoin, Ethereum dan Cardano. Macam 3 beradik yang masing-masing ada perangai tersendiri. Bitcoin tu abang sulung, paling tua, paling stubborn, tapi orang hormat sebab dia mula dulu. Ethereum pula, abang tengah, lebih advance, boleh buat smart contract. Tapi selalu ada masalah bila ramai sangat orang guna. Kos transaksi dia kadang-kadang buat kau fikir 2 kali nak beli goreng pisang digital. Cardano ni anak bongsu, tapi jenis budak bijak kelas sains. Dia tengok 2 abang dia buat silap dan dia ambil masa untuk bina sistem yang lebih baik, lebih jimat dan lebih selamat. Kiranya dia belajar dari kesilapan abang-abang dia. Bitcoin guna proof of work, mining guna tenaga. Ethereum dah beralih ke proof of stake. Tapi Cardano, dia dah guna proof of stake sejak mula. Macam orang yang terus beli kereta elektrik waktu orang lain masih isi petrol mahal. Jadi kalau nak banding, Cardano ni macam hybrid antara Bitcoin dan Ethereum, tapi versi nerd yang pakai specs tebal dan bawa Tupperware sendiri ke sekolah. Cardano itu apa sebenarnya? Ramai orang masih ragu-ragu. Cardano ni betul-betul real ke? Atau sekadar projek TikTok? Jawapannya, real. Bukan scam, bukan skim cepat kaya, dan bukan platform nak jual air detox. Cardano adalah projek blockchain yang dibina atas asas akademik dan matematik. Ia dikembangkan oleh pasukan yang sangat serius, bukan tim lepak mamak. Siap tulis, kertas kajian, dan bentang kat conference university. Kalau kripto lain macam band indie, Cardano ni macam orkestra simfoni. Cardano juga open source. Maksudnya semua orang boleh semak kod dia. Tiada rahsia, tiada pintu belakang, dan tiada server tersembunyi bawah tangga. Semuanya telus dan terbuka kepada audit. Projek-projek dunia sebenar dah guna Cardano. Dari Ethiopia sampai ke Georgia, dari NFT ke sektor pendidikan, bukan mimpi, bukan janji. Real world adoption memang tengah berlaku. Jadi kalau kau jumpa orang skeptik, ajak dia duduk, buka laptop dan tunjukkan dia video ni. Biar dia tahu Cardano bukan hype kosong, tapi teknologi masa depan. Di mana nak beli idea? Okey, kau dah semangat nak masuk dunia Cardano. Soalan pertama,
Kat mana nak beli ADA? Jangan risau. ADA boleh dibeli di banyak tempat, bukan tepi jalan, tapi di bursa kripto rasmi macam Binance, Luno, KuCoin, Kraken, dan lain-lain. Tapi sebelum beli, kena ada dompet khas. Jangan simpan dalam dompet fizikal. Confirm kena gelap. Guna wallet digital macam Daedalus, desktop, atau Yoroi, mobile. Kedua-dua ni rasmi dan selamat. Tak macam app pelik yang tiba-tiba ada iklan pinjaman along. Masa beli, ingat prinsip asas. Beli sikit-sikit dulu. Jangan terus pau gaji sebulan. Beli time harga turun, bukan masa naik macam roket. Ramai orang baru silap bab timing ni. Ingat ni bukan Shopee flash sale. Lepas beli, simpan di wallet dan aktifkan staking. Reward akan masuk automatik. Best, kan? Macam dapat cashback setiap minggu tanpa suruh Shopee review bintang 5. Penting, simpan seed phrase. Jangan tulis dalam notes iPhone. Jangan share dengan awek baru kenal seminggu. Simpan macam simpan resepi rahsia rendang opah. Jangan bagi sesiapa tahu. Risiko dan nasihat santai. Bukan semua benda indah. Dunia kripto termasuk Cardano ada risikonya. Harga naik dan turun ikut mood pasaran, kadang-kadang ikut tweet Elon Musk, kadang ikut cuaca. Jadi jangan all in. Jangan jual rumah sebab nak beli ADA. Pelaburan perlu ilmu. Baca, tengok, dengar, tapi jangan percaya bulat-bulat kat TikTok yang janji jadi jutawan seminggu. Kalau betul kaya, dia tak buat live malam-malam promote link affiliate. Jangan panik kalau harga jatuh. Sabar tu kunci. Kadang-kadang jatuh tu bukan sebab Cardano lemah, tapi sebab pasaran tengah meroyan. Sama macam musim durian. Kejap murah, kejap mahal. Tapi durian tetap durian. Dan jangan lupa, jaga wallet. Jangan klik link meragukan. Jangan download Cardano Pro Wallet 2025.apk dari forum Rusia. Kalau rasa pelik, dia memang pelik. Last sekali, kalau nak berjaya dalam kripto, sabar, belajar, dan jangan tamak. Kalau dapat reward sikit pun, syukur. Kalau rugi, jadikan pengajaran. Tak rugi ilmu, bro. Penutup and teaser episod 2. Kita dah sampai penghujung episod 1. Kalau kau sampai sini tanpa tertidur, tahniah. Kau officially bukan noob lagi. Sekarang kau dah tahu apa itu Cardano, siapa Charles Hoskinson, dan kenapa ADA bukan nama budak kelas sebelah. Dalam episod seterusnya, kita akan sambung cerita sejarah Cardano dari era Byron ke Voltaire. Bukan sejarah boring, tapi sejarah penuh drama, upgrade, dan pelajaran dalam dunia blockchain. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sebab ilmu ni kita kongsi, bukan simpan sendiri. Lagi ramai tahu pasal Cardano, lagi kuat komuniti kita. Komen kat bawah. Saya ada hodler tegar. Dan saya akan like komen tu. Jumpa di episod 2. Cardano kuat, komuniti padu, dan korang memang legend.